Selamat sejahtera semua. Hari ini kami ingin membicarakan tentang komunikasi dalam sebuah organisasi. Nama saya Tanisha. Nama saya Priyadushni. Nama saya Ishani Sudaraja. Pertama sekali, kepentingan komunikasi dalam sesebuah organisasi. Kemahiran komunikasi yang efektif sangat penting dalam sebuah organisasi. Merujuk kepada kebolehan seseorang menyampaikan maklumat dengan jelas, tepat dan mudah difahami oleh penerima. Sebagai contoh, menggunakan bahasa yang sopan, mendengar dengan aktif dan memberi respon yang sesuai adalah antara cara menunjukkan komunikasi yang baik di tempat kerja. Yang seterusnya, saya akan terangkan tentang ciri-ciri komunikasi perniagaan yang berkesan. Antara ciri-ciri ialah jelas dan mudah dipahami. Mesej disampaikan tanpa kekeliruan. Yang kedua, tepat dan padat, terus kepada isi penting. Tiga, sopan dan profesional, menunjukkan sikap hormat dalam komunikasi. Empat, maklum balas cepat, menerima memberi respon segera terhadap mesej. Kelima, penggunaan medium yang sesuai. Contohnya, email, surat atau mesyuarat bergantung kepada situasi. Berkomunikasi di tempat kerja. Tujuan komunikasi di tempat kerja ialah penyampaian maklumat, contohnya menyampaikan arahan kerja atau maklumat penting organisasi. Kedua, membantu pelaksanaan kerja. Ketiga, membelakang salah faham. Komunikasi yang baik boleh menyebabkan kesilapan semasa melaksanakan kerja. Yang keempat, membina hubungan baik, contohnya berdekatan kepada kedua dalam surat atau perbuatan kerja. Saluran komunikasi formal. Contohnya saluran formal ialah surat resmi, memo, laporan, mesyuarat, email resmi. Ketiga, penggunaan saluran formal, penyampaian dasar arahan keputusan serta laporan penting dengan tingkat dan tersusun. Slide seterusnya. Dalam komunikasi formal ada tiga jenis utama. Pertama, komunikasi menurun, iaitu dari atasan kepada bahawan. Contohnya, bos bagi arahan kepada pekerja. Kedua, komunikasi menarik, daripada bahawan kepada atasan macam bagi laporan atau cadangan. Ketiga, komunikasi mendatar, antara pekerja yang sama tahap untuk bincang kerja atau bekerjasama. Kita tengok pula kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Kebaikan dia maklumat lebih jelas dan rasmi. Lepas tu struktur kerja pun lebih teratur dan tanggungjawab senang dan dikenal pasti. Dia juga bantu pastikan disiplin dan kawalan dalam organisasi. Tapi kelemahan dia pula, proses komunikasi ini akan lambat sebab kena ikut saluran resmi. Kadang-kadang maklumat pun boleh tertunda atau tak sampai tepat pada waktunya. Selain daripada itu, saluran komunikasi tidak formal. Dan ini berlaku secara tak rasmi, contohnya sembang dekat pantry, mesej kat WhatsApp atau borak santai dengan rakan sekerja. Biasanya, guna cara ni untuk cepat sampaikan maklumat atau nak bina hubungan mesra dengan kawan sekerja. Slide yang seterusnya, kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Kebaikan adalah komunikasi lebih cepat. Maklumat dapat disampaikan dengan pantas berbanding saluran rasmi. Kedua, hubungan bekerja lebih mesra. Perbualan tidak formal mewujudkan suasana kerja yang lebih rapat dan selesa. Ketiga, meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Apa
Apabila hubungan baik wujud, pekerja lebih bersemangat untuk bekerja sama. Keempat, penyelesaian masalah lebih segera. Masalah kecil dapat diselesaikan dengan cepat tanpa perlu melalui prosedur panjang. Kedua adalah kelemahan struktur organisasi tidak formal. Sukar dikawal. Komunikasi tidak formal tidak mempunyai kawalan seperti komunikasi rasmi. Kedua, maklumat mudah disampaikan